This is the most expensive baju Melayu in the world. So bagi yang tak tahu, Loro Piana ni is like macam Ferrari lah kalau dalam hal-hal material. Okay, so hari ni kita nak bincang satu video daripada Omali lah, di mana diorang buat satu baju Melayu berharga RM9,000. Orang kata baju Melayu termahal di dunia. Baju Melayu termahal di dunia. Itu yang diorang claim lah. Jom kita tengok video dulu. This is the most expensive baju Melayu in the world. That I claim lah. I told Loro Piana team when they came over here, my dream is to make Loro Piana baju Melayu. Actually, ramai orang yang went against it. Everyone was like, kenapa you nak buat baju Melayu dengan wool? But because I studied about this wool, it's made for summer and it's super comfortable. Wool is not always panas, but actually wool is one of the most breathable fabrics in the world. Okay lah, assume kita dah habis lah tengok video ni kan. Sebenarnya baju Melayu ni boleh sampai RM10,000 pun boleh. Dia tergantung pada material dia lah. Kalau kita tengok video Mali tu kan, sebab dia guna Loro Piana kan. So bagi yang tak tahu, Loro Piana ni is like macam Ferrari lah kalau dalam hal-hal material, terutama baju-baju yang wool. Dan kat situ material tu memang premium lah. Tapi ada juga yang saya tengok orang komen, dia kata kenapa pakai wool? Wool ni panas. Tapi sebenarnya wool ni macam-macam jenis tau. Wool ni ada macam-macam jenis kategori dan macam-macam grade. Sama macam cotton, apa-apa material pun dia ada multiple grade lah. Dan yang diorang pakai ni, Omali pakai ni is, kita boleh kata benda yang memang premium lah. Memang kena dengan harga dia. Dan bila pakai tu memang lain lah, berbeza lah dengan wool yang orang bayangkan tu. Saya nak select jugalah. Sebab ramai orang beranggapan nak buat baju Melayu mahal ni kena pakai material yang daripada luar negara kan. Sedangkan kalau dalam warisan Melayu sendiri, kita ada kain-kain yang tenun-tenun khas tau, yang sampai harga dia boleh sampai belas-belas ribu juga. Jadi baju Melayu mahal tu kalau kita tengok di kalangan orang kata sultan lah, sebenarnya banyak je. Cuma exposure ada atau tak ada. Kebanyakan banyak behind the scene lah. Macam kita buat baju Melayu premium banyak pun sebelum ni, ada je yang harga boleh tahan mahal lah. Tapi kenapa Omali viral ni, sebab dia tunjuk kepada luar kan. Banyak orang first time tengok dan orang teruja lah sebenarnya. Sebab orang tak sangka baju Melayu boleh harga sebegitu. Sebenarnya yang harga dia adalah kerana material tu sendiri.